Assalamualaikum semua, kembali bersama Kongsi D. Untuk video kali ni, aku nak sembang sedikit pasal filem Scream 7. Korang ingat tak perasaan bila kita mula-mula tengok Scream tahun 1996 dulu? Masa tu, Wes Craven dengan Kevin Williamson pecahkan segala peraturan filem seram. Dia buat kita rasa yang slasher ni bukan sekadar orang pakai topeng kejar budak college je, tapi ia adalah satu komentar tentang betapa obsesnya kita dengan filem. Tapi bila studio buat keputusan nak ketepikan Sidney Prescott untuk Scream 5 and 6 dan cuba paksa kita terima karakter baru yang kononnya lebih relevan dengan modern audience, satu huge slap in the face kepada peminat tegar yang dah setia sejak zaman VHS lagi. Dan untuk Scream 7 ni sebenarnya adalah penyelamat yang kita semua peminat the franchise tunggu. Sebab akhirnya, kita dapat proper continuation yang tak rasa macam satu eksperimen sosial. Korang perasan tak, sejak 5 tahun kebelakangan ni, Hollywood macam ada satu buku teks rahsia yang kita panggil DEI Playbook. Semua IP besar, daripada Star Wars sampai ke Ghostbusters, semuanya nak kena dirombak ikut agenda tertentu. Modus operandi dia senang je, ambil karakter asal yang orang sayang, letak kat tepi atau buat mereka nampak lemah, lepas tu gantikan dengan karakter non-white dan selitkan elemen LGBT secara paksa semata-mata nak penuhi kriteria woke. Scream franchise ni pula adalah cult klasik. Peminat dia bukan calang-calang. Mereka tahu every details of the movies. Tapi eksekutif yang gila agenda doesn't really care about existing fandom. Mereka cuma nak tunjuk betapa inklusif mereka sampai sanggup korbankan jiwa filem tu sendiri. Sebab tu bila aku dapat tahu pasal Scream 7 ni akan keluar dan penulis asal skrip Kevin Williamson kembali untuk ambil alih semula the franchise, aku memang excited dengan movie ni. Ini bukan sekadar filem baru, ini adalah the real continuation. Scream 7 letak Sidney Prescott kembali ke tempat yang sepatutnya, front and center. Dia bukan sekadar watak sampingan atau cameo yang muncul 5 minit nak tunjuk muka, tapi dia adalah jantung kepada penceritaan kali ni. Plot dia straightforward tapi tetap ada enjoyable. Kita dibawa ke Pine Grove, Indiana, di mana Sidney sekarang dah bina hidup baru dengan suami dan anak perempuan dia, Tatum. Sidney bukan lagi remaja yang lari dari bayang-bayang, tapi dia seorang ibu yang protektif. Plot-wise, untuk Scream 7, it's a typical Scream movies. That's all I want actually. Maybe some people akan rasa bosan dan basi, tapi for me it's okay. Not all horror flicks need to be elevated. Fokus filem ni adalah keluarga Prescott. Back to basic, dia membuang segala sampah sarap subplot yang tak perlu. Aku suka cara Kevin Williamson handle watak Tatum, anak perempuan Sidney yang dilakonkan oleh Isabel May. Isabel May bawa satu tenaga yang vulnerable tapi ada fire dalam diri dia. Not a Mary Sue type of character. This is actually the real passing of the torch. Kalau nak teruskan franchise ni untuk generasi akan datang, buatlah dengan cara yang organik macam ni. Darah daging Sidney sendiri yang akan sambung perjuangan ni. Bukannya watak random yang tiba-tiba muncul dan klaim mereka ni penting sebab mereka ada kaitan CP-CP dengan watak lama. Isabel May ada aura yang cukup kuat untuk jadi the next final girl. Kita boleh nampak kesinambungan tu. Daripada seorang ibu yang trauma tapi kental kepada seorang anak yang kena belajar cara nak survive. Dalam Scream 7 ni masih ada kaitan sikit-sikit dengan Scream 5 and 6. Tapi to be honest, aku harap dorang cut off teruslah. Biarlah dua filem tu jadi macam satu uncredited spin-off yang kita boleh lupakan. Bila dua orang watak continue dari part 5 and 6, Mindy dan Chad muncul sekejap, aku actually annoyed. Tapi at least now dorang tu dah di-downgrade-kan menjadi watak sampingan. Mungkin dorang ni dah sign kontrak awal-awal dengan studio untuk multiple movies, sebab tu dorang masih lagi ada. Cuma yang aku tak faham kenapa dua watak ni still tak mati-mati. Spoiler warning. Start from here, aku sembang ada spoiler sikit. Kalau korang belum tengok movie ni dan tak nak kena spoil, you can stop here. Alright, let's continue. Macam biasa, untuk cerita Scream akan ada twist in the end. Walaupun ramai yang speculate watak Stu Macher akan datang balik secara fizikal, Williamson mainkan sentimen tu melalui elemen AI dan deepfake. Ini adalah satu meta commentary yang sangat relevan dengan zaman 2026 sekarang. Macam mana teknologi digunakan untuk menghidupkan trauma lama dan hantui mangsa. Walaupun motif pembunuh kali ini terasa sedikit obsesif dan tipikal, tapi cara dorang execute the plan tu pada aku not too bad.
Ramai peminat filem dah tak tahan dengan trend modernizing atau reimagining yang dominate Hollywood for the past 5 years. Orang rindu nak tengok Neve Campbell beraksi. Orang rindu nak tengok Gale Weathers dengan perangai bossy dia tu. Dan kepulangan mereka berdua ni membuktikan satu benda. Legacy characters ni bukan sekadar fan service. Mereka adalah tiang seri filem ni. Tanpa dorang, rumah tu akan runtuh. Keputusan studio untuk beralih arah balik kepada Sydney lepas Melissa Barrera dan Jenna Ortega buat hal tu sebenarnya satu blessing in disguise. Aku suka gila the last line by Sydney. Past my prime, fuck you. Itu bukan sekadar dialog comic relief, tapi itu adalah satu sindiran pedas, a total jab buat Scream 5 and 6. Ia adalah jawapan Sydney kepada semua orang yang kata dia dah tua, dah tak relevan atau patut digantikan. Dia tunjukkan yang walaupun dia dah face macam-macam benda, dia tetap ratu dalam dunia seram ni. Dia tak perlu jadi woke untuk jadi hero. Dia cuma perlu jadi Sydney. Pada aku, Scream 7 adalah surat cinta kepada peminat tegar. Dan ia adalah peringatan bahawa Sidney Prescott takkan pernah boleh digantikan. Scream 7 is taking us back to where we belong. Dan aku secara peribadi rasa puas hati dengan filem ni dan tak sabar nak tengok macam mana Sidney beraksi bersama Tatum pula lepas ni untuk lawan more Ghostface in the future. And the last scene yang both Sidney and Tatum tembak muka pembunuh tu banyak-banyak, awesome gila. Memang peak cinema pada aku. Okay, that's all for now. As Sidney Prescott said, past my prime, fuck you. Thank you for watching. Kembali bersama Kong CD. Ciao.